Hello, Assalamualaikum. Alright, hari ni teacher nak terangkan secara terperinci berkenaan dengan topik bulatan. Okay? So, seperti yang kita sedia maklum, dalam bulatan hanya ada dua sahaja formula yang you kena tahu. Okay, iaitu untuk lilitan bulatan. Okay, lilitan bulatan. Okay, dengan luas. Dua je. Dua-dua ni adalah keywords. Okay, you nampak these keywords, you tahu dah formula mana nak pakai. Kalau dia kata cari lilitan bulatan, pakai formula lilitan bulatan. Apa dia? 2 pi r ataupun you boleh pakai sebagai 2 pi j, jari. Kalau soalan tu minta cari luas bulatan tersebut, luas, kata kunci dia luas, maka formula kita ialah pi r square ataupun pi j square. So, dua sahaja kata kunci ataupun keywords yang you kena faham dalam topik bulatan. Okay? Now, satu lagi you kena tahu perkara asas dia adalah di dalam satu bulatan ada 4 kuadran ataupun 4 sukuan. Okay? 4 sukuan. Setiap sukuan ni bernilai 90 darjah. Okay, 90 darjah. Alright. Jadi kalau 2 kuadran 180, 180. 3 kuadran 270. Okay. Now, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay. Now, okay, soalan ni dia bagi you ada sudut. Bila dia bagi you sudut secara tak langsung, okay, you kena masukkan sudut ataupun tetah dia berapa. Tetapi kalau soalan tu kata cari luas bulatan. Okay, bulatan tu kat mana? Okay, tengok. Kalau dia kata cari luas sektor. Okay, sektor ada 2. Okay, di mana yang ini adalah sektor minor, yang kecil. Okay, ini minor. Okay, yang sini, yang ini from here to here, kita panggil dia sebagai sudut meja. Okay, kalau dia minta luas sudut sektor ataupun luas sektor meja, okay, maksudnya you kena cari sudut dekat sini. Okay, senang je. Kalau dia minta luas, kita tahu. Okay, di mana luas punya formula adalah pi r square. R tu apa? Okay, first you kena faham setiap satu simbol. Okay. So, the pi selalunya, kalau dia tak bagi, you boleh pakai 22/7. You boleh pakai 3.142. Okay, selalunya 2 ni. Okay. Now, lepas tu, kalau R tu apa? R tu adalah radius ataupun jejari. So, dekat sini, okay, kita tahu dah jejari dah diberi, iaitu 12. Masukkan 12 meter. Dia nak kita cari luas sektor meja. Okey, sektor meja kat mana? Dekat sini yang kita kena cari ni. Okey, macam mana nak cari? Okey, you kena faham satu bulatan, okey, ialah 360 darjah. Sudut minor you 90 darjah. Jadi tolak dengan 90 darjah. You akan dapat 270 darjah. Maka sudut di sini ialah 270 darjah. Okay. Now, disebabkan you ada sudut, you kena masukkan. Tetapi kata kunci kita sekarang adalah luas. Sorry. Kata kunci you adalah luas. Apa formula luas? Formula luas kita ialah pi r square. Campurkan dengan you punya tetah. Tetah kita berapa? 270 darjah perkan dengan 360 darab, saya ambil 22/7. Okey, pi kita, R kita berapa? 12 kuasa 2. Okey, you masukkan dalam kalkulator you. Okey. Maka you akan dapat nilai dia ialah 339.43. Teacher round off.
sentimeter kuasa berapa? Kata kunci dia luas. Luas mesti kuasa 2. Siap. Ini adalah luas sektor major. Kalau dia minta sektor minor, sama. Okey? Theta darabkan dengan pi r square. Theta kita berapa? 90 darjah. Mesti perkan dengan total bulatan. Total bulatan kita 360. Darabkan dengan 22/7. Darabkan dengan 12 kuasa 2. Okey, berapa kita dapat? You akan dapat kat sini ialah 113.14 cm kuasa 2. Maka ini adalah bagi luas sektor major. Ini adalah luas bagi sektor minor. Itu sahaja. Kata kunci. Okay? Alright. Now, kita tengok lagi soalan berikutnya. Okay. Macam biasa, kita tahu ini adalah major. Lengkuk ini adalah minor. Okay. Now, kalau teacher kata cari lilitan. Lilitan bagi sektor minor. Kenal pasti dahulu sektor minor kat mana? Sini. Ini sektor minor. Okay. Kena cari sudut. Okay. Sudut kita tahu kat sini adalah 205. Satu bulatan ialah 360 darjah. Maka tolakkan dahulu 360 darjah. Tolakkan dengan 205 darjah. Jadi kita akan dapat berapa kat situ? Kita akan dapat 155 darjah. Maka kita nak cari sektor minor punya lilitan berapa? Bila nampak perkataan lilitan, kita dah tahu formula yang dipakai ialah 2 pi r. Okey? Tetapi kita ada sudut, maka tambahkan sudut di bahagian hadapan. Sudut bahagian minor berapa? 155 darjah per dengan 360 darjah didarabkan dengan 2 pi kita ambil 22/7 darabkan dengan r kita ialah 3 meter. Okey. Masukkan dalam kalkulator. You akan dapat nilai you ialah bersamaan dengan 8.12 meter. Sebab dia adalah lilitan. Selain daripada lilitan, boleh juga kita panggil dia sebagai perimeter. So, kita nak ukur keliling. Okey, kat mana? Dekat lengkuk tu. Berapa? Okey, sebentar. Kita double check the calculation first. Okey, so kita akan dapat 8.12 meter. Kalau dia luas, baru letak kuasa 2. Okey, now, itu adalah lilitan bagi sektor minor. Kalau dia minta sektor major, sama. Kita ambil theta, darabkan dengan 2 pi r. Theta kita ialah 205 per 360 darjah. Darab 2, darab dengan 22/7. Darabkan dengan 3. Masukkan sahaja. Maka kita akan dapat nilai kita untuk yang sektor major ya, ialah 10.74 meter. Okey, dekat mana nilai dia? Kat sini. Saya highlightkan ya. Okey, ini. Sebentar. Di sini.
Ini yang nilai dia ialah 10.74 meter. Dan yang ini, ni, okey, itu adalah 8.12 meter. Okey. Itu sahaja yang kita perlu tahu. Dipendekkan cerita, you kena faham keywords. Kata kunci kena cari dulu, baru you tahu nak guna formula yang mana. Alright? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.